warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita merafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala makbulkan doa kita yang biasa kita baca pada bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami untuk hidup di bulan Ramadan. Jadi doa tu Allah makbul dah, kita dapat hidup dah bulan Ramadan. Bahkan sudah sampai separuh daripada bulan Ramadan. Dan tiap-tiap malam kita doa, barikillahumma lana fi syahri Ramadan. Berkatilah kami ya Allah pada bulan Ramadan. Moga-moga Allah Ta'ala turunkan keberkatan kepada kita. Apa makna barakah? Barakah ni makna dia an-numuwu wa ziyadah, bersubur dan berkembang. Itu makna barakah. Kalau harta berkat tu maksud dia harta tu walaupun sikit dia kembang, cukup. Jadi sama juga bulan Ramadan ni. Kita mohon kepada Allah untuk dapat keberkatan. InsyaAllah dia berkembang dan subur. Maknanya kalau bulan Ramadan kita rajin baca Quran, InsyaAllah bulan lain pun diberkat, disuburkan juga rajin baca Quran. Kalau bulan Ramadan kita boleh sembahyang sunat witir, insya-Allah bulan lain pun kita boleh sembahyang sunat witir juga. Itu maksud barakah. Jadi kita mohon tiap-tiap malam untuk dapat keberkatan. Dan Allah Ta'ala pula dia subur berkat di bulan Ramadan ni, dia bagi pahala yang banyak. Macam malam ni kita sembahyang tarawih, walaupun kita sembahyang sekejap sahaja, lebih kurang sejam, tak sampai sejam pun. Kita sembahyang sejam lah. Sejam kita sembahyang tarawih dengan witir, pahalanya kita sembahyang seolah-olah 12 jam. Sebab Nabi bersabda, man qama ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lailatin. Siapa-siapa yang sembahyang bersama dengan imam sehingga imam selesai, maka baginya pahala satu malam penuh. Jadi selesai sama dengan imam belaka tadi tak? Ke ada cabut awal? Yang balik awal tu tak dapatlah satu malam penuh. Yang siap sama dengan imam, satu malam penuh. 2 orang pula pak imam bagi ni. 2 orang pula. Maknanya insya-Allah keberkatan Allah Subhanahu wa taala bagi satu malam penuh. Okey, baik. Dan kita pula dapat hidup di hari yang penuh bersejarah. Hari 17 Ramadan ni hari berlaku 2 peristiwa besar dalam sejarah Islam. Yang pertama, peristiwa turunnya Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra' wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wahyu pertama turun, yang diturunkan oleh Allah melalui perantaraan Jibril. Jibril turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira. Peristiwa ini sebahagian ulama mengatakan berlaku pada 17 Ramadan. Walaupun ada sebahagian ulama kata 21, ada kata 24, tak apalah. Maknanya ada pandangan mengatakan 17 Ramadan. Dan satu lagi peristiwa besar berlaku pada hari ini adalah peristiwa ketika Nabi berusia 55 tahun. Quran turun ketika Nabi berusia 40 tahun. 17 Ramadan Nabi usia 40 tahun turun Quran. 17 Ramadan Nabi usia 55 tahun berlaku perang Badar antara 2 pasukan, iaitu pasukan tentera kafir sejumlah 1000 orang dan pasukan tentera Islam berjumlah 313 orang, dan menang golongan pihak Islam walaupun sikit kerana Allah Ta'ala hantar bantuan. Iz tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Ketika kamu mohon kepada Allah supaya Allah hantar bantuan, Allah mustajabkan doa kamu. Maka Allah Ta'ala, anni mumiddukum bi alfim minal malaikah. Aku bagi panduan, aku bagi pertolongan dan bantuan kepada kamu dengan ada 1000 lagi malaikat diturunkan oleh Allah untuk berperang bersama dengan tentera-tentera Islam sejumlah 313 orang campur 1000 orang malaikat. Jadi 1313 lawan 1000 orang kafir Quraisy, maka kalahlah orang kafir Quraisy. Ini peristiwa pun berlaku pada 17 Ramadan. Jadi 2 peristiwa besar ni patut kita kena ingatlah. Kita bersyukur banyak-banyak sebab kita dapat hidup di bulan Ramadan yang ada 2 peristiwa besar. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa bulan Ramadan ni bukan bulan untuk kita tidur.
Sebab bulan untuk kita perang. Jadi orang Melayu ni bulan Ramadan ni apa dia? Kerja sekerat hari. Lepas tu makan, bazar Ramadan, beli banyak-banyak. Kalau kita tengok Nabi SAW dulu, bulan Ramadan ni dia tingkat ibadat, bahkan perang lagi. Kita ni bulan Ramadan ni kita nampak macam makin letih je. Kemudian ibadat pun tak nak kuat sangat. Nabi SAW gandakan ibadat sehingga baginda bertadarus dengan Jibril. Baginda beriktikaf dalam masjid sampai 10 hari malam akhir, tak keluar-keluar. Ketika tahun akhir baginda hidup, iaitu tahun 10 Hijrah, Nabi SAW beriktikaf 20 hari. Biasa 10 hari akhir Ramadan, tahun tu 20 hari. Maknanya baginda kuat buat ibadat. Antaranya dia nak kejar malam Lailatul Qadar. Sebab malam Lailatul Qadar ni, kata Nabi, taharrau Lailatul Qadri, carilah Lailatul Qadar ni fil ashril awakhir min Ramadan, pada 10 malam akhir. Jadi kita tak lama dah nak 10 malam akhir ni. Tak lama dah kita kejar lah, insya-Allah. Kita kejar paling minimum, malas macam mana pun jangan tinggal semayang subuh berjemaah dan semayang isyak berjemaah. Insya-Allah kita dapat hidupkan satu malam penuh. Sebab semayang subuh berjemaah nilainya seperti satu malam penuh kita semayang, dan semayang isyak berjemaah nilainya seperti kita semayang sebanyak separuh malam. Jadi insya-Allah paling malas pun kena. Jadi kita usahalah. Kita ni hidup pendek je umur, tak macam umat Nabi-Nabi dahulu. Nabi Nuh, Allah Ta'ala sebut, walaqad arsalna Nuhan ila qaumih, aku hantar Nuh kepada kaumnya, falabitha fihim alfasanah, dia duduk sana, dia dakwah 950 tahun. Dia berdakwah 950 tahun. Banyaknya umur dia. Jadi banyak umur, banyaklah amalan. Kita ni jarang dah nak jumpa umur 80, umur 90. Sini Tuan Haji Mahmud ni berapa? 78. Saya 40. Dah apa nama, ramai kawan-kawan saya dah meninggal dunia. Ketika dalam grup WhatsApp tu tanya ramai lagi kawan-kawan kita telah meninggal dunia. Sahabat-sahabat saya tulis, seorang Ibrahim meninggal, Najmuddin meninggal, Rashid Ridha meninggal, Mila binti Muhammad Ridha meninggal, Ustaz Azmi Abdullah baru meninggal 2 hari lepas. Aku pun tak lama juga ni. Ramai dah kawan-kawan aku yang umur 40 ni dah meninggal dunia. Ustaz Anwar. Ramai dah. Maknanya kalau orang lain mati, kita pun mati juga. Tak usah bimbang lah. Kita bukan jenis bakar tak mati, jenis bakar mati berlaku. Kalau orang lain mati, kita pun kena bersedia lah, kita akan mati juga. Jadi oleh kerana kita akan mati, macam mana kita nak panjangkan umur kita? Antaranya Lailatul Qadar. Sebab satu malam kita beribadat, kita dapat 83 tahun 4 bulan. Kalau dapat Lailatul Qadar 10 tahun, dapat dah umur kita 830 tahun. 10 tahun dapat Lailatul Qadar, katakanlah kita dapat. InsyaAllah umur kita dah 830 tahun. Panjang dah tu 830 ni. Kan untung. Tapi Allah lah, bila akhir Ramadan tak ramai dah datang tarawih ni. Betul tak? Tak ramai. Tak macam awal-awal. Dia macam bola sepak Euro juga. Mula-mula banyak pasukan, ni dah tinggal sikit ni. Maknanya kita buat ibadat bukan berasaskan ibadat, tapi berasaskan adat. Adat biasa. Bila akhir Ramadan, adatnya nak pergi cari baju-baju murah, nak pergi cari kuih-kuih murah. Tu adatnya. Lepas tu adatnya akhir Ramadan, mula nak dengar lagu raya dan sebagainya. Lagu raya pulaknya banyak jenis lagu raya di Malaysia ni. Lagu Sudirman saja 2 buah lagu. Siti Nurhaliza saja 3 buah lagu. Lagu raya ada Nazam Lebaran, ada Anugerah Aidilfitri. Ustaz pun hafal juga. Nak cerita tu lah kitanya. Jadi patut-patutnya kita yang berada dalam masjid ni, kita mohon kepada Allah supaya Allah bagi istiqamah. Istiqamah dengan amalan ni, kita tak nak tinggal baca Quran konsisten 1 juzuk sehari contoh. Semalam saya bercakap dengan orang baca Quran. Dia bagi tahu saya, Ana bagi tahu Anta ni sebab Ana nak motivasi Anta. Dia call Ana, dia call saya. Lepas tu berbual kejap, dia tanya, hari ni baca Quran banyak mana dah? Saya kata baca dah selai. Lepas tu ngantuk, tidur. Waktu tu baru baca selai.
Allah selain kita kalau nak selamat baca Quran banyak ni. Baca Quran banyak ni. Ana dulu baca 3 juz sehari. Dia orang hafiz Quran. Ana dulu baca 3 juz sehari. Lepas tu ana up 5 juz sehari. So ana test baru ni 10 juz. Boleh dia kata. Dia test 10 juz dia baca sehari. Boleh dia kata. Sebab tu sekarang anda tak heran kalau Imam Syafi'i boleh khatam Quran 2 kali sehari. Imam Syafi'i dia khatam Quran di bulan Ramadan 60 kali. Sehari 2 kali khatam. Ada boleh lawan? Tak ada Kita setahun 2 kali, tu pun susah. Dia sebulan tu 60 kali, sehari 2 kali. Jadi dia kata dulu pelik juga. Tapi bila anak baca, dia kata baca, dia kata 1 juzuk 10 minit dia. 1 juz, tapi dia baca laju lah. Dia orang hafal, baca laju lah. Kita ni baca qul ya ayyuhal kafirun, kau baca laju tak jumpa dah lakum dinukum waliyadi. Jadi dia baca laju, dia kata boleh, dia kata. Anak percaya boleh, dia kata. Sebab dia pernah buat kan. Jadi dia yakin boleh. Mana banyak dia baca Quran. Dia kata nak selamat baca Quran banyak, dia kata. Jadi insya-Allah kita istiqamah baca Quran banyak. Jadi sempena nuzul Quran ni saya nak cerita sikit bab Quran lah. Kewajipan kita, kemestian kita dengan Al-Quran yang pertama kena baca. Pertama kena baca. Istiqamah baca Quran. Kenapa? Sebab Nabi bersabda, "Iqra'ul Quran." Kamu kena baca Quran, Nabi kata. "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi." Kerana Quran akan datang ke hari akhirat sebagai peguam bela orang yang rajin baca dia. Kita masuk kubur tak ada kawan dah tuan-puan. Quran je kawan. Jadi kalau orang rajin baca Quran, insya-Allah dalam kubur dia tak sunyi, ada kawan. Di hari akhirat pun Nabi sebut ya'ti yaumal qiyamah syafi'an. Quran datang bagi syafaat, bagi peguam bela. Jadi peguam bela gitu. Syafaat paling besar Nabi sebut as-saumu wal Quran syafi'an musyaffa'an. Puasa dan Al-Quran ni yang bagi syafaat. Kita nak pergi mana-mana, nak pergi tempat jauh tuan-puan, telefon dulu orang supaya datang ambil kita, datang tunjuk jalan. Kita nak pergi akhirat ni, siapa nak tunjuk jalan kita, siapa nak bantu kita? Nabi sebut Quran. Saya datang Johor tahun 2004, sibuk telefon abang, tolong tunggu kat stesen kereta api. Sebab apa? Sebab takut tak tahu nak naik kereta, nak datang kat sekolah Tamayu, tolong datang. Cuti orang tu. Abang saya tu cuti kerana nak tunggu adik dia. Takutnya nak pergi mana? Johor je, bukan lagi lain, Johor. Ini kita nak pergi mana? Nak pergi akhirat. Kalau nak pergi akhirat, kalau tak ada syafaat, siapa nak bantu kita? Jadi kalau kita baca Quran banyak, insya-Allah bila kita bangkit ke akhirat, Quran datang. Mari kita bawa pergi syurga. Senang. Itu penting. Pertama kena baca Quran. Saya tengok orang rajin baca Quran ni, Allah, banyak keberkatan. Baru ni kan berlaku banjir besar di Kelantan kan. Berlaku banjir besar di Kelantan ni, ada seorang makcik. Makcik ni tua dah. Amalan dia baca Quran dengan rajin pergi masjid. Saya jumpa dengan anak dia sendiri. Jadi waktu berlaku peristiwa banjir di Kuala Kerai yang berat tu, dia pergi duduk rumah anak dia. Dia pergi rumah anak dia awal lagi. Lepas tu bila berlaku banjir tu, dia kata rosak habis lah barang lah rumah aku. Balik ni ada tak ada lah rumah ni. Takut-takut kena hanyut dengan air, dia kata. Orang lain katanya dah hanyut dengan air. Pelik juga, dia kata. Rumah kita kena hanyut juga, tak tahulah, dia kata. Balik-balik rumah dia tak ada apa-apa, cantik. Anak dia, Cikgu Aziz tu cerita kat saya. Dia kata rumah cantik, tak ada apa-apa Ustaz, dia kata. Saya pun heran, apa yang Allah Ta'ala jaga rumah mak saya. Saya tengok 2 je amalan mak saya, dia kata. Hari-hari baca Quran, lepas tu 5 waktu. Rumah dia dekat masjid, dia kata. Rumah kawan-kawan ada yang kena hanyut, dia kata. Rumah dia okey. Tuan-puan, Quran. Jadi dia duduk kat rumah anak dia di KL tu, duduk rusing dah, habis dah. Balik-balik tinggal tangga dah rumah aku, dia kata. Dia yakin tinggal tangga dah, dia kata. Rasa ingat tinggal tangga dah, rumah kawan-kawan tak ada dah. Tiba-tiba balik tengok rumah ada. Antara kelebihannya dia banyak baca Quran, kata Cikgu Aziz anak dia tu. Anak dia nama Cikgu Aziz, duduk kat kampung, dekat kampung saya lah, di kampung Wakaf Bunuk di Pasir Putih tu. Ketika saya pergi sembahyang situ, saya jadi imam. Lepas tu dia ceritalah kat saya keberkatan orang baca Quran. Ustaz ana percaya, Ustaz mak ana baca Quran hari-hari. Itu kelebihan dia. Allah bantu. Jadi kita ni tak nak lagi baca Quran, kena baca. Kena pastikan kita ni boleh baca Quran.
Kata Rosyamno pun aku ambil juga. Biasa qala Allah Ta'ala, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ni qala Rosyamno. Rosyamno kata dia kata tak ada waktu nak berhenti belajar Quran. Saya belajar Quran dan pertama kali saya khatam Quran umur 48, dia kata. Sebab dia muda-muda dulu kan sibuk duk berlakon gila-gila remaja lah apa semua dah. Jadi dia tua dia baru nak start nak start nak taubat. Dia mula baca Quran, baru boleh khatam Quran umur 48, dia kata. Lepas tu dia buat kenyataan, tidak ada waktu untuk kita berhenti daripada baca Quran. Belajar Quran sampai bila pun tak apa. Profesor Kamil ni, Prof Kamil ni bekas pengarah UiTM. Bekas pengarah UiTM yang tulis buku Travelog Haji. Cuba tuan-puan beli buku Travelog Haji tu, tuan-puan tengok macam mana kisah dia. Dia nak pergi haji pun takut. Sebab dia kata dia ni semayang pun tak sempurna, baca Quran pun tak pandai. Isteri dia minta, mari kita pergi haji bang. Oh tak boleh, saya tak pandai apa, dia kata. Dia profesor bahagian alam bina ni, profesor matematik, profesor arkitek ni orang tu lah. Jadi dia nak pergi haji, tak ada keyakinan. Sebab dia kata bekal tak ada, dosa banyak. Dia kata Quran pun tak pandai. Sehingga suatu hari dia rasa nak belajar Quran. Setelah didesak oleh isteri dia pun, dia kata tak boleh nak pergi haji, kena belajar Quran. Dia orang cerdik, profesor. Jadi dia belajarlah Quran dengan seorang anak murid dia. Nama anak murid dia Ustaz Hafizi bin Muhammad Sin. Hafizi Muhammad Sin ni waktu kecil-kecil dulu saya duk ngajar dia. Dan saya dengar cerita ni daripada Hafizi sendiri. Saya tahu Profesor Dr. Kamil kata dia mula belajar Quran dengan seorang pelajar, dia kata, yang jadi imam tarawih. Saya tak tahu siapa imam tarawih tu. Sehingga saya jumpa dengan Hafizi, saya berbual dengan dia. Saya kata, Hafizi, hantar kerja sekarang, gaji kecil aja, cukup ke nak pelihara anak isteri? Dia kata cukup. Apa lagi pendapatan sampingan awak? Ustaz tahu tak siapa dia ustaz kepada Profesor Kamil? Dia tanya saya. Saya kata mana saya tahu. Saya tahulah dia belajar dengan budak tahfiz. Ana ustaz ni. Cuba cerita kat Ana sikit. Dia kata Ana semayang tarawih jadi imam. Dia nak supaya Ana ajar dia. Tapi Profesor Kamil ni orang cerdik dan orang bersungguh. Kalau dia nak belajar Quran, dia kata, dia call saya tak kira pukul 3 pagi pun dia call saya pergi rumah dia, ngajar. Daripada tak pandai sampai pandai. Tu profesor dah tu. Belajar Quran daripada tak pandai sampai pandai. Saya tanya Hafizi, Hafizi, memang tak pandai? Memang dia tak pandai baca dia. Tapi sekarang pandai tau. Sekarang siap jadi penceramah dalam TV lagi. Asal tak pandai baca Quran. Dan dia pun mengaku dia tak pandai baca Quran. Dan Ustaz Hafizi tu cerita kat saya macam mana dia berusaha belajar Quran. Dan Alhamdulillah, dia bukan setakat boleh baca Quran, dia pergi Mekah, buat pula cerita travelog haji. Buku dia laku. Bahkan dia menetap di Madinah, mengajar di Universiti Taibah. Duduk Madinah lepas tu. Baru balik semula. Duduk Madinah berapa tahun. Dia mengajar kat sana. Allah pilih dia duduk kat Madinah. Asal tak erti baca Quran. Tuan-puan, kalau profesor yang sibuk tak erti baca Quran boleh belajar pandai Quran, kita yang tak berapa profesor ni teruk sungguh kalau tak ada baca Quran lagi, tak nak belajar lagi. Itu yang pertama. Kita kena banyak baca Al-Quran. Baik. Kerana apa? Kerana Al-Quran tu huda, petunjuk. Ramai mana orang bukan Islam masuk Islam kerana Quran. Dalam YouTube ada seorang orang putih. Orang putih ni dalam YouTube ni dia dipanggil oleh seorang orang Arab. Orang Arab ni dia test. Dia suruh orang putih ni pejam mata. Orang putih ni pejam mata lah. Kemudian dia pun cakap Arab. Cakap kaifa haluka, apa khabar, dengan bahasa Arab lah. Mas muka kaifa haluka. Kemudian sudah cakap lebih kurang dalam seminit 2, dia suruh orang putih ni buka mata. Okey, buka mata. Rasa apa? Saya cakap Arab tadi. Dia rasa tak rasa apa-apa lah, dia kata. Tak ada rasa apa-apa, dia kata. Okey, tak apa, pejam mata. Pejam mata. Kemudian dia cakap Arab tapi dia guna lagu Quran. Cakapnya Arab. Masmuka kaifa haluka min aina anta. Itu cakap Arab tapi dia guna lagu Quran. Dia baca panjang-panjang. Lepas tu dia suruh orang putih dia buka mata. Okey, rasa macam mana?
Rasa macam duduk dalam gereja je dia kata. Bunyi lagu-lagu, macam lagu-lagu keagamaan dia kata. Macam gereja. Okey, sekarang pejam mata. Pejam mata, dia pun baca Al-Quran betul. Baca Al-Quran betul, panjang dia baca, surah dia baca ni. Okey, pejam, buka mata. Yang ni lain dia kata. Yang ni saya tak pernah rasa setenang ini dia kata. Dengar rasa lain macam masuklah hati, rasa tenang. Ini apa ni tadi? Inilah kalamullah, Al-Quran. Tu nak bagi tahu hebatnya Al-Quran. Jadi dia mukjizat. Sebab dia bukan kalam manusia, dia kalam Allah. Sebab tu kalau orang biasa mengubat, dia tahu sungguh-sungguh nak dia punya beza. Kalau orang masuk hantu tak, masuk jin, baca Quran. Baca Quran kejap, jin menggelupur, tak boleh duduk lah. Maknanya ada kesan yang amat besar. Kalau jin dalam orang boleh menggelupur lari sebab baca Quran, kalau kita sendiri baca Quran, iblis dalam tubuh kita ni yang malah ni, insya-Allah lari. Saya cakap pada kawan saya kata ngantuk baca Quran. Dia kata hantar tak lawan je dia kata. Lawan hilang. Jadi saya di telefon saya semalam tu nak motivasi suruh saya baca Quran banyak. Jadi saya cuba. Ngantuk pun baca. Cara nak hilang ngantuk, bangun. Memang baca Quran kejap dia ngantuk. Iblis marah. Ustaz kan iblis dah tak ada bulan Ramadan ni. Kena ikat dah. Ngantuk juga. Ngantuk makan banyak. Sebab kita pun lebih kurang iblis juga. Ni makan banyak apa semua tu. Sebab Allah Ta'ala berfirman, minal jinnati wan nas. Iblis ni diri kamu sendiri pun, manusia pun iblis juga. Bahkan dalam diri manusia tu ada nafsu. Nafsu yang sentiasa dididik oleh iblis 11 bulan. Walaupun iblis dah tak ada, perangai iblis tu ada lagi. Jadi lawan, bangun, baca Quran sambil jalan. Bila kita lawan, kejap hilang ngantuk, baca pula. Jadi usaha untuk baca Quran banyak. Tu yang pertama. Yang kedua, hafal. Ustaz, rasa tak ada harapan dah nak hafal. Tak ada harapan dah nak hafal. Memang hafal Quran ni susah. Kalau hafal Quran tu senang, saya dah lama dah ingat 30 juzuk. Patutnya ingat dah. Walaupun saya faham bahasa Arab, tapi hafal Quran ni susah. Itu saya boleh bagi tahu. Susah macam mana? Sebab ngafal Quran ni, sebab kalamullah ni, dia lupa. Ngafal benda lain kadang-kadang tak lupa, tapi ngafal Quran ni dia mudah lupa. Dan Nabi pun sebut asyaddu tafallutan minal ibil, lebih cepat dia hilang daripada ibil, daripada unta. Anak saya ngafal Quran dah. Saya test dia, hafazan lama. Lupa. Kena ngafal semula. Duk kejap. Jadi saya kata sistem ngafal Quran ni tak boleh nak ngafal hafazan baru sahaja. Dia kena ada murajaah. Jadi kalau kita hari ni ngafal hafazan baru, muka katakanlah hari ni muka 80, esok muka 81, tapi tak ulang muka 1, muka 2, muka 1, muka 2 lupa balik. Jadi anak saya ni saya pindah tempat ada murajaah. Sebab dulu dia belajar sekolah menengah Mahamua ni kita tak salahkanlah sistem Mahamua ni, sebab sistem mereka dia dua-dua akademik dengan ngafal. Jadi budak nak mengulang tak ada masa, sebab tak banyak belajar akademik lagi, ngafal lagi. Jadi dia tak mengulang. Bila tak mengulang, saya pun ambil, saya test. Nanya tebuk sini, lupa lah babak. Lupa. Saya kata tak boleh. Lepas tu saya pun terpaksa ambil, saya letak di ma'had sepenuh masa, tahfiz sepenuh masa. Tuan-puan doakanlah bulan Ramadan, doakan dia sebab dia nak ngafal Quran. Jadi saya minta sekarang duduk dengan saya dulu cuti Ramadan ni. Saya tengok bacaan Quran dia, saya test dan saya suruh dia ngulang balik semula. Jangan ngafal hafazan baru. Start juz 1 semula. Tak apalah. Allah Ta'ala nak bagi pahala lebih lah tu. Jadi tumpang doa orang soleh kat sini supaya lagi cepat dia ngafal. Amin ya rabbal alamin. Jadi maknanya ngafal ni bukan senang, dia susah, dia akan lupa. Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud ini pakar hadis dunia. Syekh Abdul Qadir Al-Arnaud ni pakar hadis dunia, yang mana beliau ni tok guru kepada Ustaz Ghazali. Ustaz Ghazali cerita kat saya, dia kata kalau bab hadis dia boleh ingat perawi ni hidup, lahir tahun berapa, mati tahun berapa, dia boleh ingat. Ustaz Ghazali test tanya,
Imam Ahmad bin Hanbal, dia bagi tahu lahir tahun berapa, mati tahun berapa. Hasan Basri bagi tahu. Lepas tu dia bagi tahu. Dia kata nama-nama perawi-perawi ni saya belajar muda-muda dulu sampai sekarang saya ingat. Tapi Al-Quran saya kena ngulang tiap-tiap hari. Kalau saya tak mengulang, saya akan lupa. Tuan-puan, surah Sejadah tuan-puan. Kalau saya nak jadi imam pagi subuh, saya mengulang dulu. Padahal saya ngapal surah Sejadah tu umur 16. Umur 16 dah ingat dah. Tapi kalau subuh pagi jemaah, saya bawa motor ke bawa kereta pergi mana-mana nak jadi imam, saya mengulang dulu. Baca dulu alif lam mim zalikal kitab tanzilul kitab la raiba fihi min rabbil alamin am yaquluna iftarahu bal huwal haq. Takut tak ingat. Padahal dah berapa tahun, umur 16, sekarang 40. Berapa tahun dah? 24. 24 tahun baca tiap-tiap hari jemaah. Kadang-kadang hampir tiap hari kita baca kan. Tapi ya Allah, kalau jadi imam kena ngulang lagi. Tu nak bagi tahu Quran ni dia mukjizat. Jadi yang pertama baca, kedua hafal. Tak apalah ustaz, habis saya nak hafal surah apa ustaz? Usahakanlah paling kurang pun hafallah surah tabarakalladzi. Sebab Nabi sebut lawadattu an takunu hadhihi surah fi qalbi kulli min ummati atau kama qala. Aku amat berharap surah tabarakalladzi ni ada dalam hati setiap umat aku. Jadi anak saya tanya, dah hafal tabarakalladzi? Hafal kenapa? Hafal sebab di Mahat Muar ni dia sebelum tidur dia pasang tabarakalladzi. Jadi zikir. Kan nak tidur tu okey, kita dah nak tidur dah, semua baca tabarakalladzi. Kemudian dia pasang kaset tabarakalladzi, ada orang baca pun ada. Bila kadang-kadang orang baca, bila budak baca ni yang budak-budak asrama ni nak tidur ikut hari-hari ikut, lama-lama ingat. Jadi kita nak tidur buka, kan sekarang ada Quran digital. Buka je lah. Indak tidur buka lagu raya ni apa hal? Nak tidur buka radio, buka Quran, buka tabarakalladzi. Mulakan hari ni. Sekarang handset ada kan? Handset ada, letak situ. Ni tak handset banyak tengok Facebook, WhatsApp, Telegram. Buka je Quran, letak tepi telinga tu, baca tabarakalladzi. Siapa baca? Radio baca. Handset baca. Kita tidur. Sebelum tidur tu ikutlah. Hari ni mungkin boleh ikut 5 ayat. Minggu depan boleh ikut 10 ayat. Dan tabarakalladzi ni berapa ayat? 30 ayat. Mungkinlah minggu ni seminggu ulang ingatlah 5 ayat. Minggu depan 5 ayat. Habis dah cukup 4 minggu, ingatlah 30 ayat. Dengar. InsyaAllah. Jadi itu paling kurang lah. Juzuk 30 tu pun kena ingat lah. Juzuk 30 tu kena usaha, kena ingat lah. Paling kurang wadduha sampai ke bawah tu. Tapi kalau tanya tes lam yakuni, tak berapa nak berani ni. Kena lam yakunil ladzi, tak jumpa syarrul bariyah ke khairul bariyah. Sudah. Lupa lah. Jadi kena hafal usaha. Kat kampung tuan-puan, kat kampung bila ada majlis khatam Quran, kat kampung saya kat Kelantan sini saya tak tahu. Bila ada majlis khatam Quran, katakanlah seorang kanak-kanak umur 12 tahun khatam Quran, maka dia akan panggil pak-pak lebay. Panggil pak-pak lebay, lepas tu dia letakkan pak lebay tu berapa orang, maka budak ni akan pergi dengan pak lebay ni baca wadduha. Lepas tu dia angkat Quran pergi sebelah pak lebay ni, dia baca alam nasyrah. Dia baca alam nasyrah tu, pak lebay tak tengok Quran, budak tu tengok Quran. Jadi pak lebay kata wadduha, budak pun wadduha wallaili idza saja, wallaili idza saja. Habis sini dia angkat Quran dia letak depan pak lebay yang kedua. Pak lebay kedua alam nasyrah laka sadrak. Kalau yang pak lebay tak berapa nak lancar tu, dia pergi cari mana inna a'tainah. Dia kira tu wadduha, alam nasyrah, wattin, iqra, inna anzalna. Lam yakuni. Dia lagi pergi sana. Dia lagi mencari inna atainah. Tak berani lam yakuni allazina kafaru. Tak berani. Kena lam yakuni allazina kafaru. Tak khatamlah budak tu jawabnya. Maknanya kena ingatlah, pak-pak lebay kat kampung dia ingat tu. Wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas, insya-Allah mereka ingat. Sebab apa? Sebab majlis-majlis khatam Quran macam tu. Zaman sekarang saya tak ada dah sekarang. Kalau kat Johor macam tu tak? Tak. Kalau kat Kelantan macam tu.
Dia akan lepas tu pak lebay dia dapatlah RM5 orang kampung bagi tak. Anak khatam Quran, lepas tu dapat apa nama, dapat puluk kuning apa semua. Oh, saya pergi dengan ayah saya tahu ayah saya kena, ayah saya pak lebay. So bila dah besar sikit dia suruh saya pula, tak berani kita. Kalau inna atau inna berani. Waktu tu lah, waktu budak-budak kan tak berani. Nak cerita macam mana orang dulu nak suruh pak lebay pun dia ingat. Paling kurang wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas. InsyaAllah. Itu yang kedua, hafal. Yang ketiga, kena faham makna. Usahalah sikit-sikit faham makna. Saya ada seorang hamba Allah, kawan saya, dia kata, Ustaz, amalan saya sebab Ustaz ceramah, dia kata, Ustaz ceramah suruh faham Quran. Dia kata setiap kali lepas sembahyang subuh, saya akan balik rumah, saya baca makna. Baca Quran lebih kurang satu muka, saya baca makna. Ustaz, kenapa syurga, Ustaz? Boleh kata semua dia cerita ada sungai. Lepas dia baca banyak kali, dia tanya saya, kenapa kalau syurga mesti dia cerita ada sungai? Apa kaitan syurga dengan sungai? Saya kata biasalah, syurga tu jannah. Jannah tu maksud dia kebun. Kebun kalau sempurnanya kebun bila ada sungai. Kalau kebun tak ada sungai, tak sempurna sangat. Dia kena ada pengairan dia, barulah pokok sama juga syurga ni jannah. Bila syurga tu syurga di kebun. Bila kebun dan ada sungai. Dan memang manusia pun seronok dengan sungai ni. Betul tak? Jadi dia faham. Jadi maknanya dia dah mula faham. Umur berapa dah? Dah pencen dah. Dia kata waktu tak pencen tak sempat-sempat tengok dia kata. Sekarang dah pencen, balik rumah, dia akan buka Quran. Dia kata sebelum jogging dengan ustaz, sebab dia hari-hari jogging dengan saya. Jadi dia balik sembahyang subuh, dia buka Quran, dia tengok makna, kemudian dia jogging sama dengan saya. Waktu jogging tu tanya, saat ni baca Quran ni, mula tanya. So jogging pun dia, belajar tafsir pun dia. Main orang nak ilmu. Jadi berapa dah? 3. Tadi baca, kemudian hafal, kemudian faham. Yang kemuncak sekali amal. Amal Allah Ta'ala sebut apa dalam Quran? Allah Ta'ala sebut innal ladzina amanu wa amilus solihat wa aqamus salata wa atawuz zakah. Orang sembahyang, orang bayar zakat, kita amal. Allah Ta'ala sebut ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Ya Allah, wahai orang beriman, kalau kamu nak berhutang, kamu kena tulis. Amal. Amal. Apa-apa ayat? Ini jumpa ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Kalau kau nak kahwin 2, 3, 4. Mula nak amal yang tu. Banyak lagi ayat lain kau tak amal. Ayat ni nak amal aja, semangat. Ustaz suruh amal. Terus panggil isteri ni. Ni ustaz suruh amal ni ayat ni. Isteri kata, ambil ayat lain. Ayat mana? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sikit sangat orang beriman ni tidur pada waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun. Pada waktu sahur dia suka istighfar. Ini sifat orang beriman, bang. Sifat orang beriman, dia tidur sikit malam sebab banyak tahajud, dan waktu sahur dia istighfar. Abang nak amal layak kahwin ramai, amal layak istighfar waktu sahur. Ini bangun makan sahur mata ke darah je, dia kata istighfarnya dok. Saya je masak letih-letih, kejut payah bangun terus makan. Tak ada nak istighfar, tak ada nak apa. Abang amal layak ni molek-molek dulu. Lepas tu boleh cari ayat lain pula nak amal. Dia tanya ayat mana ni? Tak berani. Isteri kata ayat kahwin seorang lagi, tak berani. Mana berani dia. Jadi saya nak sebut banyak ayat Quran yang kita kena amalkan. Okey, biasa kita tengok kat orang, ayat Quran ni kita tengok macam mana tak amal ayat Quran, bagi tahu orang. Contoh-contohlah, tapi betul juga kita kata, ni pencuri kena potong tangan, patutnya kerajaan potong tangan lah. Betul lah, kena amal. Siapa dia? Kerajaan. Rakyat kalau nak suruh kerajaan tu amalkan ayat Quran, rakyat pun kena soleh, kena amal dululah. Ini rakyat pun tak amal, macam mana kita nak suruh orang atas nak amal? Sebab itulah dalam dalam doa kita, wala tusallit alaina bidhunubina man la yakhafuka wala yarhamuna. Jangan kamu angkat orang yang tidak takut kepada kamu dan tak kesian kepada kami, memimpin kami dengan sebab dosa kami. Maknanya kenapa mereka jadi macam tu? Sebab kita pun berdosa juga. Kita tak amal ayat Quran, tapi kita harap orang lain amal ayat Quran. Betul tak?
Ramai mana orang yang tak amal ayat tutup aurat? Ramai mana rakyat? Rakyat tak amal ayat tutup aurat. Anak dia tak tutup aurat apa semua. Lepas tu kita nak orang atas pulaknya tutup aurat. Orang atas pulaknya apa nama? Jalankan hukum. Kita hukum dalam rumah kita tak jalankan. Seorang bapa, dia kena jalankan hukum di rumah dia. Apa hukum dia? Kalau anak nak keluar, haram biarkan dia keluar dalam keadaan buka aurat. Kita tak amal hukum dalam rumah kita, sibuk nak marah orang jadi tak amal hukum Islam. Amal. Ulang sekali lagi. Baca, kemudian hafal, kemudian faham, kemudian amal. 4 tanggungjawab kita dengan Al-Quran. Jadi kalau kita dapat amal 4 perkara ni, balik ni kita istiqamahkan. Balik ni, ya Allah ya Tuhanku, aku nak istiqamah baca selai sehari. Istiqamah baca selai sehari. Tuan-puan, kalau tuan-puan baca sehelai sehari, tuan-puan selai sehari, Quran ni dia ada lebih kurang 250 helai. Sebab muka surat dia 506 muka surat. Quran ni 506 muka surat. Maknanya kalau kita baca 2 muka surat sehari, tak sampai setahun kita ke khatam. Tak sampai setahun sebab kita baca selai, esok selai, lusa selai. Kan? Kalau boleh kita buat amalan, contoh sembahyang duha lah. Kita baca selai. Sembahyang duha. Hari-hari kita sembahyang duha, beli Quran yang besar tu, letak atas berehal yang besar tu. Rumah saya beli macam ni. Rumah saya beli RM700. Saya beli yang besi. Sengaja beli, letak Quran besar kat situ. Bila sembahyang duha kita baca semuka, cukup selai. Esok semuka. Setahun duha kita khatam 30 juzuk. Tak percaya buat. Jadi dia buka semuka kan. Saya beli, saya tempah RM700, letak Quran besar. Jadi senang. Bila nak sembahyang duha ke sembahyang sunat ke, Allahu Akbar, baca semuka. Lepas tu tutup. Lepas tu balik sekarang sembahyang isyak. Sembahyang isyak kat surau di sebelah rumah saya. Sembahyang sunat, balik sembahyang kat rumah, buka semuka. Dapat dah 2 helai. Jadi macam tu. Jadi kita pun dah lah pahala paling besar. Quran ni pahala paling besar. Kalau kita baca daripada ingatan, mula-mula sekali, pahala paling besar baca Quran dalam semayang, tengok mushaf, besar pahala tu. Sebab dia dapat pahala, pertama, pahala baca Quran. Kedua, pahala semayang. Ketiga, pahala tengok mushaf. Kemudian yang kedua, baca Quran dalam semayang, tak tengok mushaf. 2. Yang ketiga, baca Quran luar semayang, tengok mushaf, tengok Quran. Yang ketiga. Yang keempat, baca Quran luar semayang, ada wuduk, tak tengok mushaf. Dia ada wuduk tapi tak tengok mushaf. Contoh kita nak pergi semayang, bawa kereta, tabarakalladzi biyadihil mulku wa ala kulli syai'in qadir, dia dapat pahala apa? Pahala baca Quran dalam keadaan berwuduk, tapi tak ada pahala mushaf, tak ada pahala semayang. Akhir sekali, baca Quran tak ada wuduk, tak tengok mushaf. Itu taraf rendah, paling rendah. Jadi tuan-puan, kalau tuan-puan sembahyang duha, tuan-puan letak mushaf depan, tuan-puan dapat pahala baca Quran, ada wuduk sebab semayang, lepas tu dalam semayang, lepas tu tengok mushaf. Berapa pahala? Banyak pahala dapat. Balik ni pakat tepah lah aku ni. Pakat tepah. Kalau orang pandai meniaga ni, pandai ni, tepah dengan aku tak apa. Satu berapa ringgit dah, berapa untung dia dapat. Dia sendiri tak ada berapa dia. Kalau jadi maknanya boleh buat lah ni. Saya beli Quran RM70 yang besar kat Mekah. Sedap tengok, besar. Jadi bila kita buat macam tu, anak-anak pun seronok. Anak-anak tengok kita buat tak. Kadang-kadang kita duduk baca Quran, dia datang yang kecil-kecil tu, buka Al-Ladzi. Dia tahu Al-Ladzi. Dia buka, dia baca Al-Ladzi, lepas tu ikut entam, umur 5 tahun. Al-Ladzi, dia tahu Al-Ladzi. Sebab dia biasa dengar Al-Ladzi, lepas tu Al-Ladzi, lepas tu bobel dia buat. Saya layan lah, umur 5 tahun, budak tak reti apa. Dia macam nak tiru bapak dia lah. Dia pergi depan Quran, dia buka Al-Ladzi, lepas tu tutup. Duduk tak lama dia buka pula Al-Ladzi apa, dia tutup pula. Ya.
Biasa pula budak umur 5 tahun. Tapi maknanya sudah memberi teladan yang baik untuk anak-anak. Betul tak Along? Al-Lazi tak? Innan ketawa dia, ketawa adik dia. Jadi bagus. Jadi bulan Ramadan orang datang ambil kat rumah saya. Bulan Ramadan dia kata, Ustaz, saya nak baca Quran 30 juzuk dalam semayang. Dia kata nak baca Quran dalam semayang. So masjid saya ni tak ada rehal. Orang kata ambil rehal rumah saya. Quran, ambil Quran. Kenapa Ustaz? Untunglah awak baca, saya dapat pahala. Jadi bulan Ramadan boleh letak kat masjid pula, dapat pahala lagi. Itu contoh-contoh yang kita nak supaya kita ni dapat khatam Al-Quran. Okey, lepas tu bacalah tafsir tiap-tiap hari sikit-sikit, baca tafsir atau datang masuk kelas tafsir insya-Allah. Kemudian hafal, kemudian amal. Insya-Allah 4 perkara ni kalau kita pegang betul-betul, insya-Allah Quran akan menjadi syafaat kepada kita di akhirat, dan Quran akan jadi peguam bela yang besar. Banyaklah kalau cerita bab Quran ni ramai. Orang hafal Quran, banyaklah cerita-cerita hebat dia. Contoh Imam Muda Ashraf. Kecil-kecil dulu dia hafal Quran. Saya tahulah. Sebab anak murid saya yang hafal Quran sekarang dah besar-besar. Dah besar. Imam Muda Ashraf. Baru ni saya pergi sekolah MUA, ambil anak. Kejap datang seorang Ustaz, Mawardi kirim salam. Saya kata, macam mana awak kenal Mawardi? Sekarang dia jadi ustaz. Saya kata, dulu dia kecil-kecil saya ngajar. Lepas tu dia sebutlah beberapa orang nama anak-anak murid saya. Ahmad Syafiq, dia sebut Ahmad Syafiq Yusof jadi apa, orang ni jadi apa. Mereka ni pada asalnya ngafal Quran, semata-mata ngafal Quran langsung, tak ada akademik. Ni anak murid saya ni, Mawardi, Ahmad Syafiq, Abdul Salam Osman, Ahmad Zudi Zamani. Semua mereka ni masuk sekolah tingkatan 1 langsung, tak ada akademik. Semua ngafal Quran, semata-mata ngafal saja. Lepas habis 5 tahun ngafal lancar, baru ambil periksa SPM. Semua dapat masuk EU. Sekarang pakai jadi ustaz belaka. Imam Muda Ashraf pun terkenal. Lepas tu PU Tawi, tu pun anak murid kita juga. Jadi bila saya tengok, tua dah aku ni. Tua lah anak murid semua dah jadi ustaz. Jadi rasa tua dah. Tadi pun rasa tua bila tengok anak jadi imam. Tua dah aku. Tapi dia action situ. Dulu kan tuan puan berkejut tengok dia, besar dah. Dulu datang kecil. Betul tak? Datang kuliah. Ni, sinilah dia tumbuk saya ni. Tak ingat dia tumbuk saya. Saya duk ngajar sini. Saya dah pesan kat dia. Amir kalau dengar baba ngajar, saya kata kat dia, jangan main waktu baba ngajar. Waktu saya bagi tahu dia. Dia datang sini, dia duduk luar tadi. Dia duduk luar tu, dia tengok orang main, dia tahan ceritanya. Dia kecil. Dia tahan, tak nak main sebab bapa cakap jangan main. Saya duduk dengar suara macam suara dia main. Padahal suara tu suara budak lain main. Lepas habis kuliah dia datang. Datang dengan penuh harapan, saya puji dia sebab dia tak main. Mana saya tahu dia tak main. Saya dengar suara macam dia main. Saya kata, kenapa main juga? Orang tak main lah. Bom, dia tumbuk saya tu. Bom, dia tumbuk, dia nangis. Sebab dia datang mengharapkan pujian. Tiba-tiba saya kata main juga. Bom, dia tumbuk. Saya kata betul-betul. Sebab saya pun buat gitu juga kat ayah saya kecil dulu. Jadi Allah balas. Jadi isteri saya kata Allah balas. Tak apalah. Dulu. Tapi sekarang dah besar jadi imam lah pula. Tak lama lagi kahwin ni. Tu nak cerita kejap aja masa berlalu. Sekejap kan dah jadi imam dah. Kejap aja. Pejam celip dah besar dah. Itulah dia hidup kita. Terlalu singkat. Betul lah kalau Nabi sebut umur umat kita ni, umat Nabi ni hanya 60 ke 70 tahun. Dan saya rasa kalau orang yang hidup lama, dia rasa terlalu cepat masa berlalu zaman sekarang. Betul lah apa Nabi sebut, la taqumus sa'ah hatta yataqarabaz zaman. Tidak akan berlaku kiamat sehingga waktu tu semakin sekejap. Saya ingat dulu waktu kecil-kecil dulu saya puasa lama lah, rasa nak sampai raya tu. Saya rasa lah Tuan Haji Mahmud lagi lah rasa. Betul tak? Dulu rasa lama tak? Rasa lama lah. Sekarang kejap je dah 17. Saya cakap dengan orang tua kat kampung. Dia kata, Ustaz, zaman dulu Ustaz, zaman dulu kita turun pagi tu, kita kerja penat baru masuk zuhur dia.
Dia kerja, dapat buat padi, dapat buat apa, tak zuhur lagi. Sekarang baru menyangkul 3-4 kali, dah azan zuhur dah dia kata. Jadi saya yakin yang Nabi kata akhir zaman masa jadi pendek. Betul? Betul tak? Orang lama tahu. Sekejap je, dah 17 Ramadan, tak lama lagi raya. Kita ingat tak lama lagi raya. Cuba ingat, tak lama lagi mati. Sekejap-sekejap tak lama lagi mati. Tak lama dah nak mati. Jadi kalau ingat tak lama dah nak mati tu, insya-Allah lah baiklah sikit, makin baik. Jadi kita mohon kepada Allah agar Allah jadikan Quran ini sebagai syafaat kita di akhirat. Sebab kita dah dengar ceramah pada hari ini dan kita azam nak amalkan. Paling kurang kalau tuan-puan boleh amal solat duha, khatam Quran tu, rasa boleh je tak? Beli satu letak Quran besar tu. Hari ni Alif Lam Mim dengan Innal Ladzina Kafaru. Besok 2 muka, lusa 2 muka, 2 muka 250 hari khatamlah 30 juzuk. Kita boleh cakap depan Allah, aku khatam Quran ya Allah dalam semayang duha aku. Semayang duha tiap hari semayang, alhamdulillah. Tapi bukan setakat semayang ya Allah, kalammu aku khatam dalam semayang sunat duha. Berapa kali? Tiap-tiap tahun ya Allah. Kan boleh? Rasa macam senang aja. Cakap senang juga buat. Tapi rasa boleh buat lah kot, insya-Allah. InsyaAllah baca Quran pun dapat, duha pun dapat. Moga-moga memberi manfaat kepada saya berceramah dan tuan-tuan sekalian. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma zidna ilma. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna min ahli al-Quran. Allahumma ja'alna waj'al auladana min ahli al-Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah kami dan juga anak-anak zuriat keturunan kami sebagai pencinta Al-Quran. Allahumma ja'al auladana wa zurriyatina min huffazil Quran. Kau jadikanlah anak-anak dan zuriat keturunan kami ada di kalangan mereka yang menghafaz Al-Quranul Karim. Allahumma yassir lahum hifzal Quran. Ya Allah, mudahkanlah bagi mereka untuk menghafal Quran. Allahumma yassir lahum hifzal Quran. Ya Allah Ta'ala, Engkau pun mudahkanlah kepada mereka untuk menghafal Al-Quran. Allahumma yassir lahum hifzal Quran wal amal bil Quran. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau permudahkanlah kepada kami dan anak zuriat keturunan kami menghafal Quran, dan permudahkanlah kepada kami untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran. Allahumma ja'alil Quran al-azim lana fid dunya qarina. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau jadikanlah Al-Quran di dunia ini sebagai teman rapat kami. Wa fil qabri mu'nisa, dan jadikan Al-Quran ketika kami berada dalam kubur sebagai rakan yang menghiburkan kami. Wa fil qiyamati syafi'a, Kau jadikanlah Al-Quran di hari kiamat itu sebagai peguam bela kami. Wa 'ala sirati nura, kamu jadikanlah Al-Quran ketika kami meniti titian sirat sebagai cahaya. Wa ilal jannati dalilan wa rafiqa, dan Kau jadikanlah Al-Quran ketika kami meniti titian sirat menghadapi syurga menjadi teman dan penunjuk jalan ke arah syurga. Wa minal jannati hijaban wa sitra, dan Kamu jadikanlah Al-Quran itu sebagai penghadang dan pendinding kami daripada dimasukkan ke dalam neraka. Allahumma syrah bil Quranil azim sudurana. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau lapangkan dada kami dengan Al-Quran. Wa yassir bihi umurana, Engkau permudahkanlah urusan kami dengan Al-Quran. Wa azzim bihi ujurana, Engkau besarkan serta agungkan pahala kami dengan sebab Al-Quran. Wa hassin bihi akhlaqana, dan dengan Al-Quran kami mohon agar Engkau perelokkan akhlak kami. Wa kaffir bihi sayyiatina, dan dengan Al-Quran juga ya Allah kami mohon agar Engkau ampunkan segala dosa kami. Wa nawwir bihi qulubana, dan dengan Al-Quran juga kami mohon agar Engkau cahayakan hati kami. Wa nawwir bihi quburana, dan dengan Al-Quran juga ya Allah kami mohon agar Engkau cahayakan kubur-kubur kami birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.